Sekumpulan warga negara Indonesia bekerja di ladang sawit membuat rusuhan, mendesak majikan supaya dinaikkan gaji mereka. Jom kita saksikan video ini. Rakaman video menunjukkan sekumpulan pekerja ladang warga asing Indon membuat mogok kerana tak puas hati dengan gaji mereka. Bila bos ladang cuba berbincang, mereka langsung tak terima. Dalam kalangan pekerja yang mogok ini, ada pula kaki yang menghasut makin memburukkan keadaan, menyebabkan perbincangan langsung tak boleh jalan. Akhirnya, bos ladang buat keputusan untuk memberhentikan mereka semua. Ruangan komen penuh dengan warganet yang bersetuju dengan tindakan bos. Ramai kata kalau dah tak nak berbincang dan lebih suka ikut kepala sendiri memang patut dibuat. Ada juga yang menyindir perangai negara asal dibawa masuk ke sini. Akhirnya menyusahkan diri sendiri. Sebahagian warganet kata lebih baik bos ambil pekerja baru yang lebih mudah berbincang dan tak buat hal. Kaki hasut pun tak ada. Sekarang bos dah buat keputusan, ladang boleh terus beroperasi tanpa gangguan pekerja bermasalah. Awak nak bincang ke tak mau bincang ni? Sekali je saya kena bincang. Kalau nak bincang, pergi masuk kerja, hari Sabtu datang jumpa saya. Kita tak ajar amalan macam ni kat sini. Okey, masuk kerja, hari Sabtu saya datang, kita bincang. Sampai pukul berapa pun kita boleh bincang. Jangan buat amalan macam ni kat sini. Saya tak kira awak pekerja lokal ke, awak pekerja indoor ke, amalan macam ni saya tak suka. Okay. Kalau awak rasa awak nak buat juga, yang Indon ambil nama balik. Majikan dia senang je, kau tak nak kerja, berhenti. Dia cari pekerja lain, dia panggil pekerja lain datang. Dia bayar gaji yang sama. Yang rugi kita. Itulah dia kadang-kadang kan, kita bila dah berada di tempat yang selesa, kita lupa sebelum ni kita tak ada kerja, kita mencari kerja kan. Bila kita dah dapat kerja, sepatutnya kita kerja dengan elok. Sepatutnya kita kena bersyukur dengan kerja yang kita ada. Nak dibandingkan orang yang tak ada kerja, masih menganggur, masih tercari-cari kerja tapi tak dapat-dapat. Kalau saya rasa kalau nak dibandingkan gaji diorang sekarang yang diorang dapat ni, saya rasa cukup besar untuk ditukarkan dengan mata wang diorang. Apapun guys, thank you untuk menonton. Jangan lupa share, like, subscribe channel Cerita Malaysia. Terima kasih.